Ada pokok sendiri kat saya pokok ni. Situ je boleh. Buah pelaga. Kacang ada. Ya, Hafiq mana apa? Good morning semua. 2 cake marble Mama bake hari ni. Breakfast pagi ni kita ada roti telur. Ni Papa beli. Bihun. Ya Allah, banyak ya. Ya Allah. Sekarang pukul 11.25. Kali ni Raya Haji Mama anyam sendiri. Sebab apa? Daun tu kita ada kan? Ada pokok sendiri kat depan rumah. Kita tebang, kita dapatlah untuk 20 biji ketupat. Yang ni Mama dah siap semalam. Yang Mama buat seorang sebab kita baru je sampai malam semalam. Jadi sekarang ni kita macam biasalah nak isi beras dalam ketupat. Mas sekarang nak buat apa? Awak keluar tak? Tak lagi. Belum? Tak siap lagi. Ada dalam 1, 2, 3, 4, 5. 7. Elok ni ha. Kalau ketupat malas kita beli je 1 kg. Mama beli. Ni. So yang ni kita dah siap isi beras. Macam biasa kita rendam dengan air. Cuma bezanya masa hari raya hari tu kita orang beli kerongsong tu. Tapi yang kali ni buat sendiri. Cumanya dia macam daun dia ni macam Mama kata muda lagi. So susah sikit sebab dia lembek. Jadi dah macam dah hitam-hitam ni kan. Ada pedang dia jadi botol ni. Ni kuah kacang, nasi intik. Ni ayam ni untuk apa? Ni untuk rendang ayam kampung. Yalah ayam kampung. Oh, goreng dulu. Mati air dia tu. Lagi dari bawahnya. So apa plan daging kita? apa? Apa je plan kita, menu kita nak masak untuk raya? Ketupat palas, lemang, rendang ayam kampung, nasi dagang. Hari tu masa raya Mama cakap pilih yang macam betul-betul muda kan. Tapi dia cakap dia baru tahu yang sebenarnya pilih yang pertengahan. Like macam tak muda sangat, tak tua sangat pula. Jadi sekarang ni yang mana yang tak muda sangat, tak tua sangat? Ni okey kot. Belum kerja hari ni, dia tak balik lagi. Dia balik tunggu office hour sebab hari ni hari Jumaat kan. Jadi terpaksa lah kita buat sendiri. Kalau tak kita boleh suruh dia jadi bibit. Okay lah. Inilah 2 daun 5 purut dan juga daun kari yang kita nak kena ambil. Sibuk lah Riri ni. Tak tahu lah kucing siapa, tapi nama dia ada kat collar dia tulis Riri. Ya Allah, ngada betul. Kita ambil dah daun kari. Tapi kenapa kali ni dia macam kurang sihat daun karinya? Macam ada ni apa, serangga ke sebab panas ke? Bolehlah, ni je yang ada. Sekarang ni kita nak kena kupas semua ni. Ada dalam 8 ke 10 biji untuk buat rendang, kari ikan untuk nasi dagang dengan ni lah, semua ni lah kita kupas, belah, lepas tu kita kena pukul. Astaghfirullahaladzim.
habis. Cumanya tak nak ambil risiko sebab dia terlalu kecil untuk tu, nanti kan kena tangan pula kan. Jadinya elok, tak payahlah. Banyak lagi sayang, tapi Mama dah ambil sebekas untuk dia perah. So dia tengah prepare untuk rendang. Ini yang kita punya. Nak bagi orang. So nak try makan, nak try rasa, nak try potong yang ni. See, cantik kan? Nampak tak? Flavor orange. Sedap, so soft. Random sangat Mama buat dalam ni. Macam ni, tak tahu kenapa Mama buat. Boleh lah. Masalah dia, Mama cakap Mama bawa keluar dulu ayam ni. Sebab apa? Tadi macam tak tutup bawah. Lepas tu garing ke bawah mula. Nanti masuklah ayam semula. Masa apa yang Mama cakap tak sedap tu? Oh dia. Belum lagi. Tada! Dah siap. Sekarang dah pukul 3.23 dan macam biasalah kita potong daun cuk kunyit ni. Daun limau. Tapi kena buang dulu batang dia sebab kalau tak takut dia pahit. Daun kari. Pun dah siap rebus. Cepat. Lihatlah muka busukku ini. Sekarang ni pukul 4.11. Sekarang ni saya kena pergi kedai sebab nak topak bunga lawang dan beberapa rempah lagi. Nak buat kari ikan tu, and then buat masa ni semua dah settle kecuali ikan tu lah kan. Untuk nasi dagang tu rasanya itu je untuk hari ni. Kulit kayu manis, buah bunga lawang, buah pelaga, and then kerisik kelapa kecil. Dan kereta kena double park je tadi. Susah sangat nak keluar parking. Jadi kita kena tunggu. Very stressful. Ada tak dekat sini orang yang makan pineapple letak garam? Sama juga macam apple hijau letak garam. Sedap gila. Ini sangatlah manis. Ini untuk dinner. Nasi ayam Hainan. Senang je, kukus je. Sekarang ni, gulai ni sedikit masam. Jadi kita removekan. Pagi raya, Mama sambung buat acar, nasi. Lepas tu, apa lagi lah? Tu je. Kukus-kukuskan semua benda yang semalam. Lepas tu potong lemang. Ni siap. Ni untuk ketupat balas. Jadinya sebelum kita susun makanan, kita nak clear semua meja ini. Kita akan sapu dulu ruang tamu. Let's go. Macam mana nak susun dia? Inilah menu-menu kita. Kita ada nasi dagang,
kuah kacang, ketupat palas, acar, kari ikan tu, lemang, rendang ayam kampung, ketupat. Jemput makan. Tak tahu Mama. Okey je kot. Takutlah dia nak satu rumah kan. Dia bawa anak. Cakap apa? Boleh. Nanti mama nak. Mandok. Jadi tak. Aku boleh cik. Apa pun tahu. Bakal apa tahu? Tahu. Ya, namanya dulu ni. Tahu. Kau ini dia lah habis. Jauh lah. Tengok. Makan apa? Nasi impit dengan daging. Macam-macam. Lontong di rumah Afika. Bermacam-macam juadah yang ada.